Kali ini kami sekeluarga terbang dari lapangan terbang antarabangsa Pening ke Aceh, Indonesia. Dan lokasi pertama yang kami ingin tuju di sana adalah sebuah pulau yang terletak di hujung utara Sumatera. Dah lama sebenarnya kami rancang untuk melihat sendiri keindahan alam semula jadi yang terdapat di sana. Jadi, buat pertama kalinya, jom kita ke Sabang. Apa yang kami cari dalam percutian kali ini adalah merasai sendiri suasana kehidupan ala-ala kampung di Aceh. Jadi kami memilih semua tempat penginapan kami berkonsepkan ala-ala klasik untuk kami healing-healing sambil menikmati pemandangan indah. Untuk hari pertama kami di sini, kami bermalam di Bandar Aceh sebelum esoknya kami bertolak menaiki feri untuk ke Sabang. So kita ke Bandar Aceh dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita istirahat dulu sambil kita mikirin mana kita mau trip-tripnya ya. Ya. Udah booking semua. Oh, dah booking semua. Tadi 2 hari di Ipoh, 1 hari di 2 hari di Sumatra. Oh, semua tiga mantap. Ni di sini panggilnya apa ni? Velos. Avanza. Avanza. Bukan Velos, Avanza. Di sini Velos ada. Ada di atas nih. Sama juga ya. Lebih kurang juga. Nama beda nama. Kalau besar sama, cuma beda interior aja. Di sini dipanggil Alza. Avanza. Oh, di sana ada Pro 2. Rupanya sama dipanggil Alza, Pro 2 Alza. Oh, ada lagi nih. Gini. Sama. So, sekarang kita tengah tunggu kunci homestay. So, ni brother-brother yang bawa kita sanggup tunggu. Sama dengan kita. Ini bang, 3 juta di sini, mahal kali. Sini 3 juta. Sana 400.000. Uang kita 400.000. Mahal. Kita ke Hotel O dah ke hotel. So kita tukar sini. Tempat tadi ada masalah sikit. Kesalahan informasi. So kita berpindah sini. Beseber. So untuk sebab kita nak duduk 1 hari, besok kita nak masuk Sabang. Jom. Di room besar ni, satu room ni. So Alhamdulillah kita dah sampai dekat Hotel O ni. So dua driver ni memang layan kita terbaik lah. Daripada awal kita sampai, dia tak tinggal kita. Sampailah kita dapat tempat untuk kita menginap hari ni. Memang dia layan kita sebaik-baiknya. So memang terbaik lah. Okay, terima kasih Abang Iwan, Abang Muhammadun. Ibu. So daripada kita sampai, memang diorang layan kita memang terbaik. Terima kasih ya. Kan? Betul-betul ambil peran. So kalau korang jumpa Abang Iwan, Abang Muhammadun, memang korang nasib baik. Memang korang beruntung sangat. Recommended lah tu. Malaysia ke? Okay, jumpa lagi. Harus aku masukkan nombor di video. Perlukan nombor video kan. Ya. Terima kasih. Okay, terima kasih banyak. Okay, Assalamualaikum. Okay, jom. Mencabar sikit. Hari ni hari pertama kita sampai. Banyak benda-benda yang mencabar. Assalamualaikum. So Alhamdulillah kita dah masuk hotel. Tengok hotel ni memang klasik. Nampak tu atas dia, tu pintu dia. Nampak memang klasik lah ni. Kalau pecah-pecah ni biasa macam kat rumah kita dulu kan. Zaman-zaman dulu kita duduk asrama, pintu pecah-pecah ni mesti bekas-bekas ketuk kan. Tapi okey lah. Jadi lah untuk satu malam ni. Sebab esok dah kita nak ke lain. Santai lah tu. Aircon pun ada, bilik pun sejuk dan mari. Sejadah pun ada. Okey lah. Bilik ni memang sempoi lah.
So duduk katil, TV semua ada. Alhamdulillah. So kita rehat dulu kat sini untuk satu malam. Malam ni kita keluar pergi mana-mana, pergi makan ke apa ke. Dan kita rehatkan badan, sebelum kita masuk ke Pulau Sabang besok. Okay, jom. Seperti kita rancang, 3 biji motor sudah sampai. Semalam kita ronda, nak pergi mana kita tak tahu, kita redah je lah. Jom. Kita redah saja. Lihat. Okay, jom. So malam pertama kita dekat Aceh. Jom kita ronda tengok keadaan dan suasana malam kat sini. Cuba apa? Tak apa lah, ikut. Aceh lah. Aceh Kumat. Tapi dia bukan available lah. Okay, hujan dah berhenti. Jom kita sambung balik perjalanan. Itu dia. Dia masih ada. Cantik masih dia. Bandar Aceh, kota kolaborasi. Tengok dia punya cantik betul lah. Okay, kita berpeluang lah tengok waktu malam. Bila malam kita boleh tengok lampu dia. Nanti kita datang siang pula. Best lah. Dia suasana malam dia memang best. Tempat dia jadi terkeluar tu Dunia sport tu. Kedai-kedai dia. Kedai-kedai jual barang sukan, elektrik. Sini macam tempat, macam kawasan tempat jual barang elektrik je. Dia jual mesin basuh, kipas. Sekejap lagi. Tu kedai elektrik lagi. Macam kawasan dia lah ni. Menarik Nak panggil tak jalan lah tu. Tu depan tu lagi. Banyak tu. Jalan dia. Isi parfum gratis. Dia dah jual isi parfum gratis. Keren. Itu singkat. Kata pemandangan yang kita tak nampak kat tempat kita. Berbeza. So ni kawasan ni memang apa, kasut, banyak pakaian lah sini. Ini kawasan pakaian. Meriah kat sini ya. Ya. Siap DJ nasi lagi. Cantik tu. Pasal Apple. Ya, kita beli SIM card lah. Kita tak ada internet, susah kak. Tu dia. Yang mana? Ni macam banyak jom. Nasi uduk lah, bebek, kurih, mayati, marung merah. Jom kita. Ayam penyet. Okay, jom kita. Sate Minang Sanyo. Apa tu? Dapur Minang Sidoil. Banyak ni, macam-macam ada ni.
Gula aren tu. Gula aren sejuk ah. Ha, boleh satu. Ni. Panas. Ha? Gula aren Panas. panas. Gula aren panas. Terima kasih. Nasi sodel goreng gurih bebek putih. Ni siapa ni? Saya yang penyek. Ni saya bini dia. Ha? Nasi uduk. Oh, dia nasi uduk kan? Ha? Tak, saya yang penyek. Saya bini. Oh. Ini tepung. Nampak macam nasi uduk lah. Tak yang penyek. Oh, ni nasi ayam penyek. Nasi uduk dia tu ada crispy tu. Tu dia bebek sampai. Kata bebek sedap dengan makan nasi ni kan. Oh, nasi. Ni macam nasi ini nasi apa? Macam nasi lemak kan? Kan? Tu Nasi. nasi ayam penyek. Ini nasi goreng dengan ayam crispy. Menarik. Jom. Bismillah. Ha, rasa nasi dia saja pun sedap. Nasi lemak. Nasi lemak ah. Nasi dia saja sedap rasa. Wangi. Kan, sedap kan? Tiga. Cik minta Nasi dia sedap tau, wangi tau nasi dia. Nasi dengan nasi lemak, dia panggil nasi uduk. Tapi rasa dia memang sedap. Nasi saja pun rasa sedap lah. Lemak asam. Makan. Jadi ikan masin ni ha. Banyak tak. Sini lawan dia, kari bebek. Kari bebek dengan nasi uduk. Oh, memang kena lah. Tahan tu. Ha? Dari Cimari ya. Sedap tu. Ya. Itu dia ni sate Minang. Rasa penuh rempah sate dia. Sedap. Oh, menarik ya. Simpit dia. Oh, macam kuah tadi. Oh, macam ni kan. Sate Minang. Sedap. Alhamdulillah sedap. Dia dulu orang kedai tu kan. Cantik kedai ni. Kan? Macam kat dalam cerita Indonesia kita tengok cerita-cerita Indon. Suasana dia. Oh, tu rumah dia. Baik. So ni kita ronda kampung dia. Apa ni? Surau ni. Surau ni. Cantik kawasan rumah dia. Ada orang kampung lepak kat luar rumah malam-malam. Oh ni rare ni ha ni. Macam ada cerita sinetron tu. Dia apa ni? Dalam baru sikit. Macam kedai ucik dia lah. So macam inilah suasana malam dia. Dekat Ni skincare. dalam baru sikit. Kedai skincare. Ha? Kedai skincare. Skincare. Bosan. Bosan. Almat. Hidung. Bye-bye. Hai. Okey, selesai makan. Diorang pun balik-balik dekat hotel. Tinggal kita dua je deal. Jom, kita sambung. Kita cari stok sebelum kita masuk pulau esok. Bismillah.
Pagi-pagi ni lagi meriah kan. Okay, jom. Betul. Barang sudah dapat, jom kita balik. Dapat skor Hujan tu. Ni je kena hujan sebelum semakin lebat. Hujan dah pula. Tolong basah ni. Pasal dia tak Jadi mana dapat? ada hujan. Hujan. Teduh. Bumbu sikit. Basah baik. Yang simpang. Simpang jangan terlepas kan sini. Dah. Tahu kan? Kena tengok benda tu. Aha. Jom. Okey. Boleh pula start. Siap tu. Apa tu juga ni? Jom. Main hujan kita malam ni. Aduh, sakit tu. Ayo. Power tu. Boleh sikit je. Hujan sikit je. Tak apalah. Tak basah sangat pun. Balik kan jemur lah. Ini Sini Lil. Jaya kak kita sampai. Alhamdulillah. Ada. Semua. Basah sikit Atas sikit. Lupa atas sikit. Mandi Mandi tu. Tak apa, mati hujan je. Ya, malam ni kita rehat dulu. Tadi kita dah keluar ronda apa semua. So, besok kita nak bangun awal. Sebab kita nak kena naik boat ke, ferry ke, tak tahu apa benda. Kita nak kena pergi Pulau Sabang. Okay, kita jumpa esok. Thank you. Alright. Wih, gaya. Saat dinanti sudah tiba. Hari ini hari kedua kami di sini. Kami bersiap-siap meninggalkan penginapan pertama kami dan pagi ni kami dijemput oleh Abang Iwan dan Abang Dun untuk bawa kami sekeluarga ke pelabuhan untuk menaiki feri ke Sabang. Jadi, jom kita ke pelabuhan. Apa ke nama pelabuhan ni? Ulele. Pelabuhan Ulele. Ulele. Ya. Ulele. Ini lagi ramai ni. Tadi abang. Betul. Oh ada ni. Ya. Aduh. Telur teri. Telur teri ni apa? Telur teri. Telur ada teri, ada Dada. bilis. Itu ke mama. Oh, teri tu bilis. Bilis kecil-kecil itu. Oh, bilis kecil-kecil. Ke mama. Ini apa ke mama? Ikan suir-suir. Ikan dipotong kecil-kecil. Ni apa? Dada. Telur dada lah ni. Telur dada. Boleh ya? Satu. Dada sambil yang boleh. Ambil teri satu. Itu ikan lado. Ikan lado. Kan cuma nasi kita macam sibuk kan.
sekarang kita tengah bersiap-siap nak tolak daripada JT ke Sabang. Perjalanan lebih kurang 1 jam lebih lah, lebih kurang 1 jam lebih. So diorang tengah load semua lah, kereta dengan penumpang semua bagi penuh, baru kita bertolak. Inilah suasana dekat atas feri ni. Ada yang tu dah berkelah tu siap makan lah, pedika apa semua. Sebelah sana siapkan tondoi lagi. So ni lah suasana dekat dalam feri ni. Akhir juga kita bertolak ke Sabang. Apa bagus ni dekat Aceh ni, sampai kita boleh dengar laungan azan walaupun kita berada dekat atas ni. Okay, sikit lagi nak sampai. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga kat tempat dituju, JT Pulau Weh. So kita nak pergi cari kita punya homestay. Kita tunggu kita punya transport lah. Transport sampai dah? Ok, jom. Ok, jom. Kereta sewa yang kita booking dah sampai. So jom kita tengok kereta dia.
Sejurus kami melintas masuk ke dalam gerbang Kota Sabang, kami terus disajikan dengan pemandangan suasana kampung yang agak berbeza. Dengan bunyi-bunyian semula jadi yang hinggap di telinga kami, membuatkan kami rasa tidak sabar untuk terus menyusuri dengan lebih dalam lagi ke Kota Sabang bagi merasai sendiri suasana hidup di sini. So okay, sekarang kita menuju ke mana tempat dia, apa nama? Bolohan. Iboy. Iboy, kita nak ke Iboy. Perjalanan lebih Iboy. kurang 32 minit. Lebih kurang dalam 20 km lebih kan. So macam inilah keadaan jalan dia. So kita bagi orang yang mabuk bawa kereta. Sebab kalau orang lain bawa nanti dia mabuk. Kalau dia bawa tak mabuk lah. Saya bawa mabuk sampai Nanti kalau dia bawa dia tak mabuk. Tak apa. Push. Dalam dia mencabar tau. Tengok dalam aku lah. Macam guna apa? campur sini tak sesok boleh slow kalau dekat Tapi jalan dia elok lagi. Jalan dia macam jalan baru. dekat Nusa Penida tu kereta banyak. Tak slow tak boleh. Motor dia kata dia kawan sini. Masalahnya yang motor belakang ikut daripada motor. Abang bayangkan motor daripada tadi tak potong-potong. Ikut belakang. So Alhamdulillah kita dah sampai dekat destinasi Biu Cubih selepas lebih kurang 30 minit perjalanan. So inilah lokasi untuk kita bermalam malam ni. Hey bang. Ya bang. Macam mana? Okey. Khairul bang. Syah. Okey. Khairul bang. Habis. Sini boleh bang. Terima kasih. So kita disambut dengan ada welcome drink. Alhamdulillah. Terima kasih. Air lain. Air apa? Oh dia nak pergi ni. Tandas. Ada tandas ni. Bilik kamar Kamar kecil ke? kamar kecil. Ada lah di belakang. Kamar umum. Kamar mandi umum. Terima kasih. Oh, sedap. Lepas 30 minit kita punya perjalanan, kita disambut dengan minuman yang menyegarkan. Tengok Aidil. Ada belakang. Kak, jom kita pergi tengok bilik. Bismillah. Jaga kau, sini licin ni. Jom kita tengok bilik.
Ada? Oh dia ni. Dia bukan ni. Ingat semua sama saya. Oh best lah. Biasa lagi tak habis. Opohan tu yang ni. Ada pegang. Pelan-pelan. Ui. Jangan dekat arah, jangan situ. Ikut tangga. Licin. Dia kena pelan-pelan. Sebab sini kawasan hutan dia memang ada lumut sikit. Ada kelawar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ui. Ui, mantap pemandangan daripada sini. Okey. Tak apalah. Okey, sini ni bilik kita kot. Jom. Ya, Boleh mandi. ni bilik kita. Ya, pemandangan laut. Dia kata boleh mandi kat situ. Cantik. Boleh mandi laut. Tak tahu. Tak kasi. Ini lah saya nak bawah tu. Tak ada pun. So kita memilih penginapan seolah-olah rumah kampung lah. Kawasan depan dia boleh nampak laut depan Dia ada. jatuh sekali ni. Takut. Ni macam ni lah dalam dia. Jangan lambat sudah. Ekor ayah ada ekor. Ekor ayah ada ekor. Jangan lambat. So ni bilik dia. Ada 2 katil, ada lampu semua, ada aircon semua. Lantai dia, lantai papan. Oh, rasa macam kat rumah kampung lah. Best lah. Kaki saya Sana ada 1 bilik lagi. Ekor ayah. Ekor ayah. Oh. Puas hati. Ada katil. Ada ekor. Oh, bilik air dia. Oh, bilik air dia tandas dia luas lah. Oh, best macam rumah kampung. Masya Allah. Bawah tu pun ada satu lagi kan? Macam rumah kampung. Masya Allah. Tu dia pemandangan laut. Kita tengok belakang ada apa. Ui, dia punya tandas dia walaupun macam rumah kampung. Ni bilik air, bilik mandi dia selesa. Bersih je, baru je, macam baru. Ni apa? Oh, ni pintu belakang. Wah. So ni belakang rumah. Best lah. Santai. Puas hati lah tempat ni. Yang betul-betul healing lah kat sini. Laut dia, situ boleh mandi tu, bawah tu. Ini kalau mancing pun. Itu belah-belah biru tu mungkin tempat snorkeling kot. Daripada bilik ni, saya elak lansir ni boleh nampak terus. Tu dia, pemandangan laut. So daripada sini pun boleh keluar. Oh, best. Dulu tak kakak pian.
jom. Kita nak pergi tengok dia punya laut. Tengok dia mandi tak boleh mandi. Laluan ni kena hati-hati sebab dia agak licin sikit. Tu dia. So, petang-petang kita bawa dia orang turun mandi laut ke, kan? Rupanya ada atas lagi tu bang. Kan? Ada atas pada kita lagi. Yang besar. Kita pergi yang bawah ni, kira dekat tu dekat ni. Laut, ada atas lagi. Ya. Wow, emas. Dah? Balik tu pun diamond tu. Nak cari ke minum kopi. Oh, kena kepala belacak. Kira punya Pening belacak tu. kecil. Ya. Oh tu. Mana ni kaki tangan ni kuat apa tak kena umur apa tak tu. Oh, dia lekat sini tegak tau, dia tak jatuh. Ayah balik dia tempat pun. Oh. Jadilah kita main laut sikit-sikit. Kita nak keluar beli barang makan. So, kita bawa balik. Kita berkelah dekat bilik malam ni. Ha, betul. Mari kita. Yo. Betul. Kosong. Lima. Kosong. Satu rumah kita ni. Ha. Tak sampai lagi rumah kita. Ha. Jauh rumah kita kan. Rumah kita. Ha. Oh, ni. Hati kering pelan-pelan, licin, bijak sebelah kering tau. Ha? Oh, dan kita berbasuh kadang-kadang. Belah basah takut licin. Itulah. Reset ni. Sampai. Baik-baik, Mama. Sini Okay, go. Yang ni ke atas? Ha. Ni lah rumah kita. Wah, rumah kita sebaik orang tahu jalan. Itulah. Kalau tak tahu, habislah kita. Allahu Akbar. Alhamdulillah sampai rumah. Tu dia Pak Long dengan Nadine masih kat tepi laut lagi. Okay, jom kita keluar. Kita siap-siap nak keluar. Kita nak pergi cari kat mana ada pekan. Untuk kita nak pergi makan ke, kita nak beli apa-apa lah, barang bakar-bakar ke mana tahu kan. Nak buat apa, barbecue ke apa malam ni. So lagi. Tapi jom kita keluar dulu. Okay, jom kita keluar. Tadi kita sampai sini tadi, minyak kereta ngam-ngam. So kita minta pengurusan resort ni tolong belikan minyak lah. So dia dah pergi belikan minyak lah, belikan rokok lah, apa semua. So memang banyak bantu lah. So sekarang sebelum kita keluar, isi minyak dulu, lepas tu kita pergi. Supaya kita sampai ke destinasi yang kita nak tuju. Ha, betul. Okey. Jom, kita pergi. Jom, Aras. Anak tolong Opa sama adik dengan kakak. Ya. Jalan. Okey bang, minyaknya sudah ni? Sudah. Sudah. Okey, terima kasih. Sama-sama.
suasana dia betul-betul kampung. Kadang kita tengok cerita Indonesia, kat mana diorang berlakon ni cerita hantu ni, jalan macam ni Cerita kan. hantu, weh, cakap macam macam tu. Tu gerai dia tu. Tu. Oh, memang cowboy tu. Kota Sabang, gampang. Ni terus Kota Sabang ke kiri Gapang. Air terjun Pria Laut. Masjid dia ni. Okay, ni. Alhamdulillah kita dah sampai ke Pekan apa tah ni? Pekan Sabang tu. Kan? So kita berhenti kat sini lah, nampak macam ada macam selera. Syok kita tengok kedai-kedai dia tu, memang kedai-kedai macam Pekan Cowboy kan. Kedai-kedai lama. Kita menyusuri lorong yang gelap mencari tempat untuk kita menjamu selera. Mungkin kat tepi laut sana. Oh, tu dia. Cafe ni betul-betul kat tepi laut ni. Oh, tu ada kepiting lah, sepadang seafood dia kecil tepi laut. Mak nak makan macam mana bakso? Ini video kita. Kalau kita mau lobster ada, ini aceh, bakso, sate. Kalau ke nasi goreng, nasi putih, ikan, siput tumpah. Ini gua ambil Bandung. Dia betul, ni gandum. Ni gandum tu ni. Betul. Bukan gandum. Ya, dia gandum. Bandung. Mi tu tahu mi ni. Itu mi tu. Oh. Bukan mi Bandung. Kalau dia punya kuah kalau dengan Malaysia tu hampir sama kek macam mi Bangladesh kata dia. Hampir sekilas dia. Bangladesh macam mana pula? Weh, mi Bangladesh. Boleh lah try benda-benda yang tak ada sana. Mi Aceh kan. Kita try lah. Bangladesh. Ini lagi tu bang. Adiknya bakso beranak. Ini besar lagi lah. Kecil lagi. Kalau bakso beranak kakak ada. Kecil-kecil lah kan. Cumi tu apa? Cumi tu sotong. Oh, cumi tu sotong. Sotong pisang lemak. Oh. Soto kecil. Dia panjang. Oh. Tu orang panggil cumi. Maya ada gurita. Yang gurita ni pisang sotong gemuk. Oh, gurita ada, gurita bakar. Mereka bakar. Dia ada ni apa fikir ni. Gurita bakar tu. Bakar ada, goreng tepung ada, lada hitam ada, masak asam. Mana paling sedap? Kalau ni. Ya, kalau sini rata-rata biasa lain dia bakar. Lepas tu di cicah. Kita orang sambal cecak dia, kita orang ada sambal kecap sama sambal belakang. Dia Makan dengan nasi putih. Nasi putih. Kalau yang ni macam gurita, sotong, ikan. Ini menu lauk nasi putih semua. Boleh lah, gurita bakar kan. Kita makan sotong gurita. di Malaysia panggil sotong. Cumi. Di sini panggil cumi. Apalah abang ni.
kalau tak ada lembu. Hei, mau ke? Ini sate gurita. Sapi. Ini nak buat. Gurita. Ni kentang goreng dia betul-betul dia potong. Betul-betul dia potong kentang. Potong kentang dia goreng. Potong kecil bukan kentang goreng. Bukan proses punya lah. Ready made ni tu. Mana ni Potong kecil-kecil dia goreng. fresh punya lah ni. Betul-betul pada ubi kentang tu. Ni tadi apa? Gurita bakar. Gurita bakar, Dah bakar. kangkung seafood, Itu kangkung seafood. lobster, butter, Butter. nasi goreng Cina telur. Nasi goreng Cina telur. Tu nasi goreng. Nasi goreng apa ni? Tom yum. Seafood. Ni Sate sotong. gurita. Sate gurita. Gurita. Bakso. Bakso. Bakso mi. Ni dah habis lah. Okey, jom kita makan. Mesti kecah dengan ni kat gurita ni. Sotong gurita. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi makan lah. Dah kan? Sotong gurita ke? Lebih kurang 50. Ni air kecap ni. lebih kurang 30 lah. 30 lebih tu. Kalau tidak jangan sana mahal. Ya. Ya. Tu dia mantap. Kangkung. Sambal ikan ni sedap ni. Ya, ni dia sate gurita. Telur Aceh. Bakar dah. Toko Pulau Indah. Kedai dia. Klasik kan? Oh, syok betul lah tengok kedai ni. Sekarang pukul berapa ni? Masih buka lagi. Saya rasa macam zaman kita kecil dulu pergi kedai-kedai macam ni lah. Gantung macam tu, jual mainan, slipper kat dinding tu. Ha. Ada mainan. Barang-barang lama tu. Barang-barang lama. Itu dia. Jam-jam banyak tau. Oh, baik. Kedai handphone dia. Maju orang ni. Tolong mandi. Aja sabar, dia jahit. Mungkin kat kedai ni ada jual ais. Jom. Ais batu. Ada tak? Ada ais batu. Macam dah habis je. Cari ais batu. Kita orang cari ais batu. Pergi kedai uncik tak ada. Kedai uncik semua tak ada. Rupanya ais batu jual dekat ni. Dekat kedai barang-barang menjahit. Kedai ni jual benang apalah semua. Jual jauh meniti. Rupanya dia ada ais batu. Tu boleh lah. Ais batu. Satu tu 1,000. Ya, 10 lah. 10 penuh dalam tu. Satu, dua, tiga, 6. 4 lah ke? 6. 6. Pagi dia nak cari Ya. boleh. Kalau kita abang nak kata ketuk nak bubur lah tu boleh. Macam ingat zaman Pak Su ada rambut tu. Ni ada brand-brand Pak Su pakai. SB zaman dulu ni. Ni. Ni Pak Su pakai ni. Ni. Ha? Easy dapat. Coklat main pada daun coklat kan? Oh, teh coklat. Yang sisi. Ambil lah kalau nak try kan. Ini teh coklat. Kita kena Ni kanan. kita kena cari sesi minyak ni. Tidak, kita tak isi minyak, kita balik. Kencing sikit. Tengah hutan. Tengah hutan tu kalau terberhenti tak tolong apa. Tu lah tengah-tengah. Situ macam tepi. Lena nak bonak dalam tu. Nak baik top.
Bila tekan stesen minyak tak jumpa tu. Bensin ke? Dia sebut bensin kan? SIM dok ni dalam map kan dia ada tulis tempat minyak kan. Bila Aha. kita klik tak keluar. Sibuk betul ni. Di dalam macam ni. Duduk dia adik. Ada buyang lah, ada buyang. Berapa dia? 200,000. Oh isi 200,000. Ya, 20 liter. 200,000. Ini kita pakai kan? QR. Ni sini. Transfer lah. Tak. Kena scan lah. Kita ingat dah. So Alhamdulillah dah kenyang. Tadi pun kita dah ronda sikit. Tengok pekan Sabah ni malam-malam kan. So ni sebelum kita balik, kita nak cari kodia sikit. Tadi kita dah dapat ais batu. Dan kodia sikit kita nak bawa balik air, bekalan air kan. So bekalan air untuk kita minum. So carilah apa-apa, kodia ke, air bancur ke, kopi ke, Nescafe, macam tu lah. Supaya dekat nanti kat homestay nanti ada lah air minum. Apa kedai yang tu mak? Macam banyak abang dia. Ya tu. Ha? Ada apa? Oh. Dia macam besar sikit kedai dia kan. Tapi saya rasa itu banyak barang mak. So macam ni lah suasana malam dekat Pekan Sabah. Kedai-kedai runcit dia, kedai-kedai cowboy dia. Dia masih duduk kat situ, kita pun tak tahu pasal apa kan. Kita tengok daddy tak? Apa? Ha? Nampak lah? Assalamualaikum. Daddy kan? Ada je. Oh daddy. Puding mangga. Salad buah. Itu salad buah. Salad buah dia je. Air tahu apa ni, Cik? Air apa? Air tahu. Soya. Air soya. Oh ya. Air tahu. Ayah. Dia bukan dia air minum kan? Dia soya saja. Minum. Macam ada. Ni apa? Jelly susu, melon. Dia temikai susu kan? Temikai susu. Satu lah. Nak yang mana? Sedap ni. Bubur je. Ha? Bubur. Ni. Jalu. Itu semua bubur je tu apa? Jagung. Ni yang tak ada kacang hijaunya. Ni ada kacang hijau. Sedap ni. Ambil tu, ambil satu kan. Ambil satu. Okey, jom kita balik. Jalan kita balik ni memang sunyi. Sementara nak sampai ni pun anda memasuki kawasan buat apa entah. Gelap kan.
So Alhamdulillah 20 minit perjalanan kita sampai balik dekat kita punya homestay. So kita tengah tunggu air panas dengan kita minta gelas sebelum kita balik bilik. Ya, tunggu jap. So inilah suasana malam kat sini. Nampak macam tak ada orang, tapi sebenarnya ada orang. Kat dalam bilik-bilik tu ada orang. Semua siang-siang sunyi sikit lah. Diorang pergi aktiviti, snorkeling apa semua macam tu lah kot. Okay, gelas pun dah dapat. Air panas pun kita dapat 2 plus. Jom balik bilik. Lepak-lepak, bancuh air, minum air panas. Hey, kau mau ikut aku tak? Kau nak balik bilik. Nak ikut nak teman? Jom. Ada seekor anjing kat sini seridik. Bila kita datang dia sambut. Ni mungkin dia nak hantar kita balik bilik ke. Tu, nak hantar saya balik bilik macam tu. Tu dapat makanan. Dapat abuan. Apa abuan dia. Aduh, terang jalan ni. Ingatkan gelap. Dia main tak sampai dekat ni. Jadi Oh tadi ni. tak nak turun baru. Dia memang jaga atas tu. Nak jalan-jalan tengok dia ikut belakang. Kau nak ikut aku tak? Dia tunggu sampai dekat ni. Lepas tu dia tunggu sampai tengok di dalam bawah tu. Boleh besar balik. Malam tak nampak apa. Gelap gelita. Tu ada orang duduk kot. Tu lah terang ya. Ada orang duduk atas. Maksudnya dia tak jenis bukan keluar kereta tau. Dia jenis orang makan hantar tau. Okey, sampai. Alhamdulillah. So, tu lah. Malam tak nampak apa. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu sajalah aktiviti kami untuk hari ini. Setelah selesai kami mengisi perut dengan masakan Sabang, kami terus balik ke homestay untuk merehatkan badan. Sambil menikmati kopi panas, kami sekeluarga sempat duduk bersembang, berkongsikan perasaan teruja masing-masing bila menjejakkan kaki di kota Sabang ini. Dan untuk melihat apa aktiviti seterusnya kami di Sabang esok, aku akan share dalam video seterusnya. Apapun, terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa like, share dan komen. Pada siapa yang belum subscribe, tolong subscribe. Jadi, kita jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum.